Islam negara ini diminta bersatu dan mengenepikan perbezaan pendapat, terutamanya dari segi politik bagi membentuk budaya Quranik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, budaya Quranik dapat membentuk akal Quranik sekaligus mewujudkan sahsiah dan kepribadian seperti yang tercatat dalam kitab suci itu. Kepimpinan kita, para ulama kita harus mengajak ummah keseluruhannya supaya dapat mewujudkan budaya Quranik di kalangan ummah keseluruhannya, dapat membentuk akal Quranik di kalangan ummah di negara kita, yang akhirnya dapat mewujudkan sahsiah, personality, kepribadian Quranik sebagaimana yang tercatat di dalam Quran. Menurutnya, hukum yang berasaskan Al-Quran tidak boleh dipertikaikan, dan jika sesuatu hukum itu tidak dapat dirujuk daripada Al-Quran, rujukan seterusnya ialah hadis. Pegangan kita adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ini harus jadi pegangan kita. Kita tidak mahu masyarakat dan ummah Islam di negara kita dipetak-petakkan dengan perbedaan-perbedaan yang tidak lagi bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Kita tidak mahu ada anasir-anasir dan fahaman lain yang memasuki minda di kalangan umat Islam di negara ini. Kita tidak mahu perpaduan yang wujud di kalangan ummah dipecahkan kerana perbedaan-perbedaan furuk, perbedaan-perbedaan kerana cabang di kalangan kita. Kembalilah kepada ajaran Al-Quran, fahamilah dan berikanlah penghayatan kepada soal pemahaman. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 1438 Hijrah 2017 di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insini Idris Harun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Baharom dan kira-kira 5,000 hadirin. Majlis Tilawah dan Menghafaz tahun ini mengangkat tema Ukhuwah Islamiyah, Asas Penyatuan Ummah, berlangsung selama 6 hari bermula semalam sehingga 8 April ini.